Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kapli. Okay, hari ni job kita Myvi Gen 3 pasang ATF oil cooler untuk gearbox. So oil cooler dia bawa sendiri je, brand Works. Beli dulu dia harga dia dalam Shopee dalam 500 lebih kan. Tapi kalau ada offer dalam 400 lebih je tu boleh dapat lah. Lepas tu dia ada bagi hose, fitting semua. Tapi hose ni tak sampai lah, dia kena tambah lagi harganya. Yang lain kenapa dia cuma oil cooler ni dia nampak solid lah, satu tebal. So kita kena custom dia punya bracket dia. Dia tukar sekali dia punya minyak enjin pakai Petro-Canada Dextron apa ni? Dextron C. Kita babak ni nombor Roman kita tak faham kan. Okay, lepas tu minyak gearbox. Minyak gearbox tak ada. Coolant dia beli 2 botol sebab dia minyak gearbox dia baru lagi. Jadi sehari kita akan keluarkan dia punya oil cooler lama. Jadi untuk oil cooler works, so ni dia punya bracket dia. Okay, custom macam ni. Tapi welding welding dia. Okay, bentuk Z dia punya bracket. Right. Lepas tu pasang. Saya kita akan buat dia punya stand belah bawah pula. Ni bahagian atas lah. Dia tak nampak sangat sebab oil cooler ni warna hitam. Okay, so hujan agak lebat. Jadi untuk oil cooler kita dah sambung dia punya hose dia. Bypass dan coolant kita dah bypass. So dia tak lalu lah oil cooler yang asal lah tu. So ni dia punya oil cooler yang asal tu lah. Ni dah tak pakai. Lepas tu kita dah gantung dia punya oil cooler works ni. Bawah ni kita buat bracket. Tengah sekat dulu. Okay, untuk dia punya stand dia lah. So 2 bracket ni dah gantung. Satu kita akan buat satu bracket ni untuk stand dia. Okay, so bracket yang bawah ni macam ni lah, untuk dia punya support dia. So kita kena buat flat bar ni, flat bar. Lepas tu yang ni buat custom ni. So dia jadi macam ni lah. Memang cantik. So dia tak goyang. Alright. Jadi kita akan masuk hose ni ke sini ya. Okay, alright. So hujan agak lebat, tak berhenti lagi. Jadi oil cooler kita dah siap pasang. So dah komplit ni. Sekarang kita masuk minyak. Kita try running dulu, tengok macam mana. Alright. Dah. Okay, so dah siap semua pasang oil cooler komplit. Dan ini adalah hasil dia. Okay, so jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kapli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.